Okey, jadi lokasi akak ni berhadapan KFC Silibank Ipoh Perak. Apa yang menu special dan selalu orang order kat sini? Sebenarnya masa kita orang buka ni sebenarnya kita tumpu pada char kway teow. Okey. Tapi bila dah berkenaan kita tambah menu. Tambah menu. Yang sekarang ni watan ho menjadi keutamaan lah. Watan ho Okey. Sebab watan ho ni jarang orang Melayu buat. Saya nak tu satu. Satu lagi apa? Yang orang char kway teow lah. Char kway teow. Char kway teow. Okey, akak buat setiap hari ke kak? InsyaAllah daripada hari Selasa hingga hari Ahad. Isnin je kami cuti. Isnin je cuti. Ikhlas tentang rasa dia. Okey, dari segi rasa dia sebab saya suka Chinese food. Okey. So akak ni punya masakan ni dia nampak macam ala-ala Chinese food lah. Ala-ala Chinese food. So saya puas hati lah. Puas hati. Dia punya ramuan, dia rasa, dia memang rasa Chinese food. Chinese bagi food saya lah. Bagi abang lah. Okey. Kalau ni nak makan cara style Chinese food, okey, boleh datang ke sini. Boleh datang ke sini ya. Dia punya watan ho. Okey. Makanan Cina yang dimelayukan dengan lambas hidangan masakan Cina yang dimelayukan hanya daripada gerai di Kala Bulu Malam Ipoh. Kawan-kawan, kali ini kita bawa kawan-kawan kepada menu watan ho. Ingat ya, watan ho. Okey, kejap. Kawan-kawan pasti dah jumpa mangah kita mula-mula tadi kan. Sekarang kita nak perkenalkan pangah kita, Pangah Reza. Pangah Reza ni sebenarnya adalah seorang OKU. Dia OKU penglihatan dan OKU pendengaran, dan juga dia pesakit buah pinggang ataupun hemodialisis. Okey. Untuk pengetahuan kawan-kawan, partner kita ni dah 16 tahun dah tak boleh bekerja disebabkan keilatan dia. Jadi dalam waktu yang pendek ni kita nak rayu kawan-kawan untuk jemput datang ke gerai kami, gerai di Kala Bulu Malam ni Ipoh, untuk bagi support. Maksudnya dari segi bila kawan-kawan beli makanan je pun dah cukup dah bagi support. Bukan kami minta duit, cuma datang beli makanan je daripada kami. Sebungkus ke 3 bungkus ke tak kisah. Jemput ya kawan-kawan. Okey, lepas ni kita akan sambung balik cerita tentang masakan watan ho tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, makanan Cina yang dimelayukan dengan 16 hidangan masakan Cina yang dimelayukan hanya daripada gerai di Kala Bulu Malam Ipoh. Kali ini macam kita cakap tadi, kita nak siarkan tentang masakan watan ho, iaitu masakan paling awal daripada gerai kami semenjak 6 tahun lepas. 6 tahun lepas ya, masakan watan ho. Masakan ni unik sebab dia sebenarnya ada 2 kuah dalam satu masakan. 2 kuah dalam satu masakan. Jadi kawan-kawan akan merasai cetusan rasa yang berlainan dan sedap lah. InsyaAllah ta'ala. Customer kami cakap daripada dulu 6 tahun ni memang sedap. Okay, jadi kawan-kawan tengoklah pembayaran yang untuk sos pertama ataupun kuah yang pertama, dan sekarang dah buat kuah kedua selepas udang ni digoreng. Ataupun kalau kawan-kawan pilih dada ayam, akan ditukar dengan lada ayam. Atau jika kawan-kawan pilih kerang, maka akan ditukar dengan kerang. Jadi tengok pada pilihan kawan-kawan. Ingatnya 3 lauk pilihan. Ataupun kawan-kawan boleh pilih 6 lauk pilihan. Ataupun boleh pilih 9 lauk pilihan. Iaitu sama ada udang, dada ayam ataupun kerang. Sayur semua dah disediakan. Sendok dekat situ akan dihidangkan dalam setiap masakan watan ho ni. Ingat ya kawan-kawan, watan ho. Kalau pergi selalunya dekat memang ini masakan Cina, Cantonese,
Jadi kami pun dapat masakan bila sekolah lama pangah kita lah, iaitu sekolah St. Michael dengan sekolah Mangah lama kita, sekolah Kasih Sengkumbun. Dia orang kantin sekolah tu ada masakan ini. Jadi dia orang adaptasikan untuk digunakan di tempat kita. Harga kengkangguan tak sampai pun RM9. Ataupun kalau ada harga lain, kami akan bagi tahu nantilah. Tapi kawan-kawan boleh makan kenyang-kenyang. InsyaAllah kenyang. Yang ini masakan awal tahu ni dia ada kuah sikit lah. Dia ada kuah, tapi kuah yang pekat. Kuah yang pekat macam nak cakap pun susah. Tapi kuah yang pekat. Kawan-kawan rasa sendiri pun kawan-kawan tahu. Okey. Jadi jika kawan-kawan nak cuba, boleh cuba. Boleh order sama ada makan di gerai ataupun bungkus bawa balik, ataupun kawan-kawan nak guna delivery. Macam biasa delivery kami ada. Dan jika kawan-kawan nak bayar guna QR pun boleh. Tak ada masalah. Ingat ya kawan-kawan, kenyang, puas hati makan kawan-kawan. Kenyang-kenyang sangat-sangat. InsyaAllah. Jemput datang kawan-kawan. Ingat ya 12 menu gerai di Kalabul Malami Ipoh. Ini baru salah satu. Jemput datang. Sila. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Dapatkan di gerai di Kalabul Malami Ipoh, di Silibin Ipoh, setiap Selasa hingga hari Ahad daripada pukul jam 6 petang sehingga 10.30 malam. Ingat ya, jemput kawan boleh makan di gerai ataupun bungkus bawa balik, atau order delivery daripada kami dan kami akan deliver. Dan yang ketiga, bayar menggunakan QR code. Jadi kawan-kawan boleh buat semua tu. Berikut adalah senarai delivery application kami pakai. Jemput tengok ya.